Jadi macam-macam jualan yang kami ada. Ikan RM5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini matlamat kami untuk mengadakan jualan murah seperti tahun 2017-2018 berjaya kembali dengan pembukaan kedai ikan masin Sekinchan. Di tapak ini insyaAllah kami akan buat jualan setiap minggu, ya, setiap hari Sabtu mula pukul 8 pagi sehingga tengah hari lah. Jadi macam-macam jualan yang kami ada. Ikan RM5, 3 jenis ikan kembung, ikan sardin dengan ikan cencaru. Selain daripada itu juga kami bersama-sama dengan TKPS mengadakan jualan Rahmah Ehsan di sini. Seperti yang sedia maklum, macam-macam adalah dekat sini. Dia telur, minyak masak dan lain-lain. InsyaAllah program ini akan berlangsung tiap-tiap minggu hari Sabtu. Selain daripada itu juga, kat sini kami menyediakan ikan masin yang dibuat sendiri oleh nelayan-nelayan tempatan. Maksudnya sebelum ni nelayan tempatan jual ikan, tapi hari ini mereka proses ikan tu dijadikan ikan masin. Dan kami sebagai pusat pengumpulan dan pemasaran di sini. Macam-macam ikan. Kita 27 jenis ikan masin dekat sini. InsyaAllah akan berterusan dan kedai ikan masin ni setiap hari buka. Dan program ni kita akan buat setiap minggu. Hari ini baru kali pertama. Selain daripada kedai yang kami buat ni, itu juga kami untuk memenuhi permintaan setempat ataupun orang luar untuk mendapatkan ikan yang harganya jauh lebih murah daripada harga pasaran di luar. Seperti yang kami buat sebelum ini, iaitu kita melangkaui orang tengah. Jadi nelayan terus kemari kita jual direct. Sebab itulah dapat harga yang murah. Kami dalam proses ikan yang lain. Kadang-kadang harga ikan ni tak tentu. Macam ikan ni pun kami kumpul 2 hari. Jadi dah 2 hari sampai kita simpan dulu dan hari ni kita jual. Jadi bukan senang nak kumpulkan ikan dalam jumlah yang banyak. Jadi hari ini kita ada 2 tan ikan. Harapan kami ia mendapat sambutan dan selain daripada jualan ikan murah ini, ya, ikan yang telah diproses. Kami menggalakkan nelayan-nelayan tempatan supaya selain daripada jual ikan yang besar, ikan yang murah seperti ikan yang boleh diproses untuk jadikan ikan masin, mereka usahakan sendiri. Setidak-tidaknya pencarian mereka, pendapatan mereka akan bertambah. Dan program daripada jualan Rahmah pun ada ikan juga, ayam, ikan, telur, minyak masak, beras dan lain-lain. Jadi orang ramai datang kemari, dia dapat komplit lah, macam-macam barang ada.